Hari ini kita tengok Kedah selepas 235 tahun, Kedah tempang. Tempang dan kudung. Sebab apa saya kata tempang dan kudung? Tempang sebab dia tak ada Pulau Pinang, dan kudung sebab tak ada seberang perai. Kalau kita lihat peta tu, kosongnya banyak. Pulau Pinang tu 3 kali seberang perai. Jadi maknanya kosong pengambilan atau perompakan ataupun pencurian tanah Kedah itu besar. Selama 235 tahun itu, rakyat Kedah dan rakyat Melayu ataupun masyarakat Melayu di Semenanjung memang tersentuh. Tersentuh. Kenapa sekarang? Kenapa kita nak buat bising sekarang? Kenapa berbunyi sekarang? Itu jawapan dia. Nampak tak kalau dibaca di situ? Isu ini dah tertangguh, tergantung terlalu lama. Situasi sebenar, rakyat Kedah dah merempuh jerangkau sama. Selama 235 tahun, tanpa meroyan. Tak meroyan pun, senyap je. Itu perangai orang Melayu. Terlalu complacent, terlalu accommodative. Tak berani bersuara, tak berani vokal. Tanpa meroyan dalam penerimaan paksa rela kehilangan Pulau Pinang ataupun pajakan Pulau Pinang. Dan perkara ini mula berbangkit. Kerana setelah 235 tahun, tekanan kepada pribumi Melayu semakin berat. Bukan sahaja di Kedah tapi di seluruh Malaysia. Kepada yang kemaruk kuasa, saya ibaratkan macam Thai, British dan migrant, jangan nak berterima kasih. Setidak-tidaknya janganlah menggigit tangan yang menyuap. Betul tak? Kepada bangsa Melayu, jangan mudah terpengaruh. Kita pegang kerbau tu dipegang pada tali, manusia berpegang pada janji. Maknanya kalau kita dah buat janji macam-macam dengan British, kenapa kita takut bertanya ataupun takut mengambil balik hak kita? Saya kena cepat sikit. Ni Kedah tua selayang pandang. Maknanya secara ringkas kedudukan geografi Kedah tua ni sempurna bertepatan, sistem perdagangan yang cekap di bawah naungan kuasa empire yang teguh. Empire yang teguh saya sebut sebab Kedah tua dia seiringan dengan Kerajaan Champa dan juga Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Jadi dia di bawah naungan empire Melayu Sriwijaya yang teguh, yang kuat, yang popular ketika itu sehingga ke Timur Tengah dan Basrah. Malah sebelum lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang Melayu dah sampai ke Timur Tengah untuk berniaga di Timur Tengah dan juga di Rom. Dan banyak artifak-artifak menunjukkan kita dah berlayar jauh lama lama daripada apa yang kita tahu. Kalau kita tak belajar sejarah memang kita tak tahu, tapi kalau kita rajin mendengar ceramah-ceramah, at least kita mengetahui sejarah sedikit sebanyak. Dan kemunculan Kedah tua ni adalah daripada sebelum Masihi sebenarnya, tapi menjadi pelabuhan antarabangsa daripada 2 Masihi kepada 13 Masihi. Zaman itu identiti Melayu menyerlah. Jati diri boleh dicontohi. Penemuan ciptaan Melayu, kajiannya bahawa masyarakat Kedah tua sebagai tamadun bangsa yang hebat. Selain daripada penemuan besi, buatan dari besi, pelaburan besi, Kedah juga ada banyak bahan-bahan galian seperti emas, timah dan juga tenunan kain. Saya hari ini tak nampak tenunan kain tu, tapi di dalam sejarah ada ditulis. Dan besi itu, banyak orang bertanya kenapa sekarang Kedah tak ada besi. Tak ada besi, sebenarnya ada, tidak di
terokai lagi. Ya. Sama juga macam timah di Perak itu, sebelum kedatangan British, pelumbungan timah dikuasai oleh aslian Melayu, ya, sebanyak 350 lombong asli Melayu, dan kita mengeksport timah pada waktu itu. Tapi apabila kedatangan British di Perak, kita terpaksa, orang Melayu di sana terpaksa memajak lumbung-lumbung mereka kerana mereka mengadakan kartel, dan kita tidak dapat lagi mengeksport kerana dia tidak membeli pada lumbung-lumbung aslian Melayu ni. Jadi terpaksalah pelumbung aslian Melayu ini dipajak kepada bangsa asing. Di situlah kita banyak kehilangan pegangan pelumbungan, pembuatan ataupun penemuan-penemuan baru setelah tibanya Francis Light di Pulau Pinang. Ya, kejatuhan semenanjung tanah Melayu adalah Francis Light yang sebenarnya. Bermula pada dia, macam-macam tragedi berlaku daripada satu negeri ke satu negeri ke satu negeri. Ya. Dia tidak membawa kebaikan, malah memberi peluang kepada migran semua kebaikan itu, dan kita hingga ke hari ini mendapat dia punya tempias, ya, dan semakin teruk tempias tu, di mana kita dipinggir dalam banyak perkara, terutama sekali pembelaan ekonomi. Saya nak cepatkan sikit. Ini tadi sudah disebut oleh Herman tentang penemuan di Sungai Batu dan seterusnya. Dan saya ke depan lagi. Okey, kononnya Kedah milik Siam. Ya. Itu adalah anganan orang Thai. Ya. Anganan orang Thai yang menganggap Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis sebagai jajahan mereka. Ya. Kalau kita nak tahu, orang Thai dengan orang Siam ni berbeza. Amat berbeza. Orang Siam, dia punya DNA dia hampir bertindan dengan bangsa Melayu di sini. Hampir bertindan. Itu orang Siam. Siam itu pun maksud dia berwarna coklat. Jadi kalau bangsa Thai ni warna coklat ke tak? Dari penulisan-penulisan Turnbull dan juga Osborne, orang Thai ni dia kulit kuning. Kulit kuning, ya. Dan Thai ni adalah bangsa Cina Hans yang berasal usul daripada gunung Sungai Yangtze ataupun Sungai Kuning di China, di pergunungan China, dan mereka dalam abad 800 turun perlahan-lahan dan menceroboh Siam. Ya, dan membuat perkampungan kecil-kecil dipanggil Nancau, dan membuat satu bandar dipanggil Suku Thai. Suku Thai. Tapi bila dipanjangkan jadi Sukhothai. Ya, itu adalah suku itu adalah perkataan Sanskrit. Orang Melayu banyak menggunakan perkataan Sanskrit. Okey, so suku Thai itu ada suku kaum Thai. Ya, mereka membuat bandar di Chiang Mai. Mereka memula menyembelih orang-orang Melayu daripada Chiang Mai sampailah ke Ayutthaya. Jadi orang-orang Melayu banyak lari ke kerajaan China mengatakan orang Thai turun membunuh orang Melayu. Ini tertulis dalam beberapa manuskrip yang ditulis oleh pakar-pakar sejarah Barat. Ya, saya ada semua dia punya manuskrip itu, dan dari situ dia tidak berhenti. Walaupun ditegah oleh China supaya tidak membunuh orang Melayu, mereka terus menerus dan telah mengambil Ayutthaya. Ayutthaya ini adalah satu bandar yang tertutup dengan tembok di atas sikit dari Bangkok. Ya. Ayutthaya ini adalah raja bergiliran, termasuk rajanya daripada Kedah. Antara rajanya adalah daripada Kedah ataupun daripada kawasan-kawasan sekeliling Ayutthaya. Ada juga yang pada Brunei, ada yang daripada India. Mereka bergilir-gilir menjadi raja di dalam dikatakan satu wilayah dipanggil Ayutthaya. Besar juga, di dalam tembok itu ada 24 masjid. Ada 24 masjid, dan apabila orang Thai masuk, diruntuhkannya semua masjid, digantinya dengan puing-puing Buddha.